Hai semua, apa khabar? Kita masih lagi dengan topik mengapa kita perlu mendaftarkan perniagaan sebagai satu enterprise. Sebelum ni saya dah menyentuh mengenai poin-poin penting dalam part 1 dan juga part 2, dan untuk hari ini adalah part 3 ataupun part terakhir. Pertama sekali, apa yang kita perlu tahu adalah enterprise ni adalah sangat-sangat sesuai untuk peniaga-peniaga kecil ataupun pada skala kecil-kecilan. Kerana ianya tidak melibatkan banyak pengeluaran duit keluar dan duit masuk dan tidak ada banyak kompleksiti. So untuk peniaga-peniaga kecil ini adalah mode yang paling sesuai. Dan lagi-lagi sekali, bila kita memulakan satu perniagaan, saya percaya kita harus mula dalam skala yang lebih kecil. Kita belajar, kita fahamkan, bila kita confident, kita boleh melangkah jauh, baru kita fikirkan mengenai untuk mengembangkan perniagaan kita. Poin kedua untuk hari ini adalah dari segi fokus operasi itu sendiri. Kerana apa yang kamu perlu tahu adalah, kamu bayangkan, kamu ni mungkin ada pekerjaan sepenuh masa, kamu menjalankan perniagaan secara part time. Kenapa kamu perlu memeningkan diri kamu dengan sistem-sistem ataupun perstrukturan syarikat yang lain? Adalah lebih mudah bila kamu adalah fokus utama, kamu memberikan tumpuan kepada perniagaan itu sendiri, dan bila perniagaan itu bagus dan seterusnya, baru kamu boleh buat perancangan seterusnya untuk mengembangkan perniagaan. Dan seterusnya, apa lagi yang kamu perlu tahu adalah, bila saya asyik sebut enterprise ni, mungkin ramai yang marah ataupun mungkin ramai yang tidak berpuas hati mengatakan bahawa enterprise tu bukan paling baik, sebab mungkin apa yang cara sampaikan tu mungkin orang boleh buat interpretasi bahawa enterprise adalah lebih baik daripada Sendirian Berhad dan sebagainya. Tapi itu adalah satu anggapan yang salah. Sendirian Berhad ni dia ada kelebihan dia sendiri dari segi perstrukturan cukai, dia ada banyak benefit-benefit dia yang lain. Tetapi apa yang saya tekankan ini adalah untuk peniaga kecil. Dan bila kamu mula enterprise ni, bila kamu dah confident, bila perniagaan kamu ni telah besar, kamu ada lebih banyak pendapatan ataupun ada banyak rakan kongsi baru yang ingin masuk, kamu seterusnya boleh beralih ke sistem yang baru, iaitu kepada struktur Sendirian Berhad dan sebagainya. Kerana registrasi syarikat dalam bentuk Sendirian Berhad itu sendiri boleh memberikan kamu kelebihan mungkin dari segi cukai itu sendiri.